Hello guys, welcome to JP channel guys. Okay, kita akan mula kita punya pemasangan yang ini First kali korang kena buka ini dulu. Nampak tak pin ni korang. Hello guys, welcome to JP channel guys. Okay, untuk video hari ni guys, aku nak tunjuk cara korang macam mana nak buka gear bush untuk bahagian depan ni guys. Kalau korang tengok di sini, korang kena pakai ini plier muncung tirus ni untuk kita tutupkan klip ni. Kita bengkokkan klip ni bagi lurus. Ini pun sama. Okay guys, untuk buka benda bush ni, korang pastikan korang spray dia dengan WD-40 ke, untuk bagi dia licin sikit, dan baru korang boleh keluar lah. Macam aku punya ni, dia agak karat, so kita kena spray WD-40 and then baru boleh tarik guys. So untuk tarik pemacu dia ni, korang kena pakai plier muncung tirus lah. Sekali lagi aku ulang, adalah plier muncung tirus, dan kita dapat keluarkan dia guys. Okay, sekarang kita nak ganti kita punya bush pula guys. Ni kita dah buka dua-dua bush kita. Kalau korang tengok sini, korang pun boleh nilai betapa teruknya bush ni Ni dah pecah juga, keliling dia pecah. Tapi bush yang nombor 2 ni lagi teruk guys. Korang tengok, hancur terus. Kita nak bawa keluar pun dah hancur terus macam ni. So dah tiba masa untuk kita ganti yang baru guys. So video yang aku pasang ini yang dah siap, aku akan tunjuk kat korang kemudian. So thank you for watching, have a nice day and bye bye guys.